6 bulan aku tunggu. Pernahkah kau berkata cintamu itu hanya untukku? Akulah satu yang kau mau ku cintamu. Dan pernah kau berjanji untuk setia pada diriku. Akulah satu yang kau mau ku cintamu. Tapi semuanya kenangan bila aku kau biarkan janji-janjimu hanya mainan. Awak boleh tak cerita apa yang berlaku selepas awak menghilangkan diri tu? Kan saya dah cakap tadi. Saya kan dalam perjalanan nak pergi ke airport. Tapi itu yang apa yang family saya cerita lah. Tahu-tahu, yang saya tahu, saya bangun-bangun je saya dah dekat hospital. Dan saya ingat family saya tu je lah. Siapa lagi saya ni ingat. Saya ingat siapa yang ada kat situ je. Oh, kira awak ingat family je lah. Sebab lama sangat awak diam. Lama sangat ke? Lama. Bukan sekejap. Lama ditunggu. Hampir 5 bulan. Dalam masa 5 bulan tu, saya tunggu, punya tunggu, tak timbul-timbul. Sebab awak cakap dengan saya awak nak pergi New Zealand. Tapi awak tak tahu lah awak pergi New Zealand ke tak. Sebab awak sendiri yang cakap awak kemalangan waktu tu. Tapi sedangkan saya tak dapat apa-apa information daripada doktor ke, daripada kawan-kawan yang lain. Tak dapat tahu apa pun. Tak tahulah. Sebab saya pun dah tukarkan nombor baru. Semua pun. Kira nombor saya just family saya je yang ada. Itu je lah. That's why saya dapat kerja baru pun saya pergi kerja balik kerja lah. Ni pun saya ada kat sini pun sebab awak nak jumpa kan tadi. Saya sampai terfikir tau apa yang berlaku selepas awak hilangkan diri masa saya dekat Dewan tu hari. Tak kontak, tak apa. Sebab awak sendiri cakap dengan saya selepas seminggu tu, awak cakap dengan saya apa? Awak nak pergi New Zealand. Tapi awak pergi. Bila awak dah pergi tu, itu yang saya macam saya tertunggu. Mungkin selepas tu, seminggu tu, mungkin awak kemalangan. Awak accident. Tu yang saya sorang-sorang. Tunggu awak hampir dekat 5 bulan, 4 bulan. 5-6 bulan juga saya tunggu. Sampai saya minta pendapat pada seorang kawan saya yang dah lama tak jumpa. Bukan Hafiz Hamidi, tapi Zul. Aku jumpa Zul. Risau juga sebab sekarang dah ada salah seorang yang memerhati nak menghancurkan hubungan ni sebenarnya. Mati maksud awak? Dah ada seorang yang perhati. Daripada awal lagi. Dia perhati kita ke mana. Aku kenal orang dia siapa. Dan aku kenal dia siapa. Awak cakap ni buat saya bertambah pening. Kan saya dah cakap, saya satu apa pun tak ingat. Daripada hari tu lagi saya cakap. Bukan aku tak kenal dia, aku kenal dia. Dia cuba untuk menjahanamkan hubungan ni. Dia cuba untuk menjahanam dan memerhati kita dua ke mana saja kita pergi. Orang tu adalah kawan saya sendiri. Orang panggil dia Zainal Khairul. Selepas awak nak pergi ke New Zealand tu,
Saya selalu lepak dengan dia. Dia tu kawan baik. Sebenarnya ada udang sebalik batu. Dia cuba-cuba nak sailang dan nak masuk campur hal saya, hubungan saya. Dia cuba-cuba nak dapatkan Naila setiap hari cakap benda yang sama. Saya cakap dengan Zul, apa-apa sekali yang berlaku, apa-apa yang terjadi, kami pair bertiga. Saya, Zul, Hafiz Hamidi. So awak kena berhati-hati, jangan keluar rumah, jangan pergi mana-mana pun. Kalau tak nak apa-apa yang berlaku dan terjadi, takut nanti apa-apa kena colik ke apa ke. Satu hal lagi. Abang tahu kan, kawasan ni je yang saya selalu ada. Jadi kalau saya tak ke sini, saya nak ke mana? Kawan saya yang lain tu saya langsung dah tak ingat. Ni awak datang ingatkan saya ni semua pun. Saya ingat awak je lah. Dengan keluarga saya. Siapa lagi? Saya masih teringat masa event Vibe and Try. Sekejap. Awak cakap pasal hubungan. Kita ada hubungan ke? Kita memang ada hubungan pun. Sebab saya pernah melamar awak masa saya dekat sebuah dewan. Masa tu saya bawa balik pada Vibe and Try. Awak pun bawa balik pada Vibe and Try masa tu. Awak balik terus rumah. Saya terus pergi saya terus pergi ke dewan. Lepas tu saya call awak, saya lamar awak jadi girlfriend saya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Bukan saya tak ingat, saya ingat semua benda. Cuma kena berhati-hati. Sekarang dah ada musuh dalam selimut. Orang yang kita kenal apa semua, saya tahu siapa orang dia. Saya risau juga benda tu jadi. Dan benda tu akan jadi. Benda tu tak jadi pun akan jadi kat benda. So kena berhati-hati. Sebab budak dia ramai. Budak dia ramai. Apa-apa pun macam saya cakap, saya ada kat sini je. Dia tahu awak duduk mana, awak selalu lepak dengan siapa, berjalan kat mana, semua dia tahu. Dia nampak. Yalah. Jomlah kita pergi tempat lain. Bosan lah. Jom kita main mercun. Kita main mercun. Lepas saya hantar awak nanti, saya hantar awak balik Kita main mercun sekali ya. Sebelum saya nak balik tu, kita main mercun dulu. Memandangkan awak dah hilang berapa lama. Tiga tahun awak hilang kan? Bukan 3 tahun. Sebulan. Dah 4-5 bulan awak hilang kan? Betul tak? Sekali kalau macam ni hari-hari pun best juga kan? Nanti saya raya dengan awak. Boleh? Mana aku nak cakap Bonok aku dapat ni. Apa Zul sekejap alah lupa nak on pula lah. Mana si Zul ni? Kata dia ada. Zul? Oh Zul? Zul? Oh.
Aku dah duduk luar. Memang tak keluar lah dia ni. Sekejap lagi lambat lah. Macam kau ni cara motor tu. Betul lah kena motor. Ish, Mal. Buat apa sini? Aku tengok happy kau, Mal. Mesti ada kau nak cakap benda dengan aku kan? Weh Zul. Main lah sini lepak. Wis, Mal. Aku tengok happy sangat lah kau hari ni lah. Dia nak kata happy tak happy tu. Mesti kau ada benda nak cerita dengan aku kan? Berat mata memandang, berat lagi bau mikuli. Berat ni. Kenapa? InsyaAllah dia dah tak ingat apa-apa. Aku jumpa Naila. Bila ke mana? Aku jumpa dia dekat Elmina. Tapi aku jumpa dia spontan. Aku jumpa dia secara tak sengaja. Sajalah aku nak iling-iling, pusing-pusing satu Elmina tu. Tak aku bertembung dengan dia. Oh. Tiba-tiba aku bertembung dengan dia. Secara tak sengaja. Ada kok. So kau rasa macam mana? Tapi dia dah tak ingat apa dah. Dia terus Langsung dia tak ingat. tak ingat apa dah. Dia punya family? Tak ingat apa? Family dia ingat. Family dia ingat. Family dia ingat. Kawan-kawan dia yang tak ingat. Dan juga aku pun boyfriend dia pun tak ingat. Itu yang aku jadi aneh. Bila aku minta dia bercerita, apa yang dia cerita tu rupanya dia ke Malang Ajar Raya sebelum dia nak ke airport. Berarti dia tak jadi ke airport lah. Dia tak jadi pergi ke New Zealand. Dia ke Malang Ajar Raya, dia accident, terus koma sebulan. Tapi macam ni tak apalah. Janji kau ni dah jumpa dia. Pelan-pelan lah bagi aku. Pelan-pelan nanti ke depan masih okey lah. Sekarang memang dia tak ingat apa-apa. Cuma dia ingat orang tua dia, siapa pengenalan dia ingat nasib baik tu dia. Mana yang 50-50 lah. Dia punya family dia ingat. Tapi member, boyfriend, dia tak ingat. Tak apalah. Intinya kau dah jumpa dia. Aku pun happy lah macam tu. Sebab dah lama kau jadi dia kan. Tapi kita tak boleh naik happy sekarang tu. So kenapa tak boleh happy? Kan dah jumpa dia. Apa hal tak boleh happy? Ada lagi satu benda yang paling berat sekali kita akan tempuh, tanggungjawab besar. Baik. Benda apa lagi tu? Aku ada seorang kawan. Lepas tu? Nama dia Zainal. Aku dah berkawan dengan dia lebih daripada 10 tahun. Okay. Dalam masa yang sama, budak ni, dalam aku berkawan dengan dia, sorry, kita bersin lah. Selama aku berkawan dengan dia, dia ni memang dah pandang Naila ni lama. Iya ke? Hafiz Hamidi beritahu aku. Itu memang betul ke tak? Apa yang Hafiz cakap betul. Tak mungkin kalau Hafiz tak cakap. Maknanya dia tu suka dengan Laila. Ya. Dia nak rampas Naila. Nak rampas. Sekian ni apa yang aku tahu, Tak boleh berlaku. geng dia ada 4 orang. Tak akan terjadi. Relay je. Kau ini member baik aku. Kau bukan orang. Kita ada lagi. Kita mesti pergi. So, kau jangan risau. Apa-apa ke depan nanti, dia nak rampas Naila ke, nak apa ke Naila, kita orang siap tentu. Kita orang tak akan bagi kau seorang tentu. Ada aja masalah. Aku ingat jumpa Naila tu dah happy dah. Lagi satu masalah kena settle lah ni macam. Tanggungjawab kita besar.
Aku takut apa-apa jadi kat Naila. Apa-apa jadi kat aku tu aku tak kisah. Tapi aku tak nak dia sebab dia dalam hilang ingatan. Bila dia hilang ingatan, apa je yang dia ingat? Iyalah. Tapi kau kena bersyukur lah sebab kau dah jumpa ni. Nanti kau buatlah dia ingat semua benda-benda yang lampau kan. Kau kena ambil balik. Mesti dia ingat apa yang dia suka. Mesti dia ingat. Kau nak pergi mana kau dengan dia, cerita masa lalu macam mana, mesti dia ingat. Ada lagi yang aku tak habis fikir, ada lagi masalah lain. Itu aku tak habis fikir. Sekarang ni aku minta pendapat kau. Apa yang perlu kita buat? Kalau kiranya dia dipegang dan dia dicolik, apa plan yang kita kena buat? Kita gegar dia atau tak? Berat kan? Berat. Aku padahal dah cuci tangan dah. Tapi pas aku dengar pasal member dekat aku, pasal member terbaik aku, kena terjadi masalah macam, terpaksalah aku turun tangan. Kalau tak ada kau, siapa lagi yang tolong aku? Kalau tak ada api, siapa nak tolong aku? Cuma sekarang ni ada 2 orang yang nak join kita. Macam ni je. Nanti ke depan, bila betul-betul dia rampas Naila, kita ke sana. Macam mana? Setuju? Setuju tak? Apa-apa benda berlaku nanti kau beritahu. Tapi dah ada 2 orang yang nak join kita. Apa dia? Izani. Nak join kita? Okey lah tu. Izani daripada overseas. Dia daripada luar. Aku sendiri yang pelawar dia. Dia sendiri yang nak. Dia sanggup join. Perang macam mana pun. Okey. Setuju aku. Standby ya. Apa-apa aku Mesti dulu. standby. Demi kawan aku mesti aku standby. Kau tahu kan aku dah cuci tangan kan? Sebenarnya aku tak nak lagi lah. Sebenarnya memang aku tak nak lagi buat dosa macam tu. Kau tengok aku dari sana, aku lari dekat kampung, aku jadi kerja. Aku nak hidup macam orang normal. Tak biasa lah. Sini biasa. Tak ada kasus apa-apa. Habis sekolah tu macam mana? Kau tak keluar sekolah lagi kan? Tak. Kau pegang sekolah tu lagi kan? Pegang. Tapi aku pun meninggal. Cari jalan juga tu. Pasal sekolah tu biar. Itu biar aku handle. Sebab kita yang teratas. Pengikut kita ramai, tapi ada seteng yang ikut kita. Sekarang ni dah ada seorang budak baru yang nak join. Zani nama dia. Dia okey lah. Zani dengan kecil. Hafiz Hamidi. Yang aku cerita tu. Hafiz Hamidi tu memang dia orang kanan aku. Dan kau orang kiri aku. Zani emergency je. Tapi macam ni je Mal. Nantilah aku fikir lagi. Bila benda tu dah terjadi, aku fikir balik nanti. Macam mana? Sebab satu ini kau member aku terbaik. Lagi satu, aku dah cuci tangan.
Terpulang pada kau lah. Keputusan semua dekat kau. Nak atau tak, kau bagi tahu aku nanti. Okey lah. Janji sekarang kau happy. Kau jangan buat masalah lagi macam tu. Aku pesan dengan kau lah. Kau kena happy. Kalau pasal itu, jaga-jaga je. InsyaAllah. Kalau aku tak hilang kawalan. Oh, Kalau aku hilang kawalan, siapa yang nak tahan aku? Naila dah tak boleh lah, dia lupa. ya, mesti. Kau tak berubah-ubah ha? Macam dulu je kau punya prinsip ha? Come on lah. Mal lah. Sekolah tu siapa yang pegang? Kalau tidak macam ni kita ada NAM. Come on. Kita sekolah. Kalau tak ada aku macam mana ambil lah. Tak boleh. Alah. Tak boleh. Aku rasa kalau musuh tu masuk sekolah kita pun aku rasa kena bully. Aku pun dah tak balik Jepun lah. Bila? Aku pun balik kan. Okay Zul, aku gerak dulu. Apa-apa nanti aku roja. Okey. Dulu lah Jaga diri lah. Tak ada. Mestilah kau jaga diri. Kau pun jaga lah. Itu school. Jangan bagi budak-budak baru lah. Kita dah lama pacaran sana. Ya kan? Dah lah.